pada saya taklah susah sangat untuk jadikannya novel. Mungkin yang tricky tu adalah untuk pastikan wataknya konsisten dengan versi komik. Watak-watak yang saya suka tu semua tak ada dalam novel ni. Oh ya? Tak ada. Yang saya suka Fenrir, Benny dengan X, betul. Saya suka tiga watak tu. Apa yang buatkan saya berminat adalah sebab saya sendiri pun nak teroka menulis cerita aksi. Jadi peluang untuk tulis adventure ni dikira peluang keemasan lah untuk saya belajar, dan alhamdulillah memang banyak pengalaman yang saya dapat timba lah. Lepas baca semua komik adventure tu, memang boleh kata ceritanya sangat-sangat menarik lah. Dia terus bagi idea untuk saya buat novel ni. Novel ni saya ambil kisah inspirasi daripada legenda Tasik Chini. Jadi saya harap semoga interpretasi saya terhadap legenda Tasik Chini itu berjaya memberikan pengalaman yang seronok dan menariklah untuk anda semua. Okay, selamat membaca novel adventure.